Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Elon Musa. Okey, apa lagi kita nak esok? So guys, apa yang Lokman nak buat hari ni? Macam korang baca kat tajuk, Lokman nak pergi terjah geng-geng lelaki ni. Lokman nak tanya dorang. Dorang ni bercakap dengan partner dorang macam mana? Kasar ke, lembut ke, marah ke, manja ke, gedik ke. So, contoh kita ambil Syami. Kita pergi dekat Syami, kita tanya dia borak dengan Sofi macam mana? Kasar kan? Kita akan suruh dia call Sofi bercakap dengan suara yang paling lembut, paling gedik, paling So apa tunggu lagi? Jom kita pergi terjah AI team lelaki. Let's go. Okay guys, sekarang kita sekarang kita bersama dengan budak-budak baru. Okay, budak baru. Ya, apa Mek? Sebab kamu ni budak baru, Okey. aku nak tanya lah. Mu dengan Atikah tak? Mu bercakap macam mana dengan dia? Bercakap dengan Atikah? Bercakap dengan Atikah? Jujur, maksudnya mu bercakap dengan Atikah ni Luar konten ke dalam konten? luar konten? Kasar ke, lembut ke? Luar konten sayang baby. Ni baby. Sayang baby. Ya. Aku nak suruh mu call dia. Ha? Jangan bukan sayang baby. Marah dia. Marah dia. Cakap dengan kasar. Anjay. So saya baby tak? Bukan saya baby. Anjay. Anjay. Buat apa tiba-tiba kena marah dia? Aku nak mukul dia. Inilah challenge dia. Aku hari ni aku nak buat mukul pasanganmu berlawanan dengan apa yang mu biasa cakap. Aku biasa cakap kasar. Oh, ni nak bercakap lembut ni. Tadi baby saya tipu kan. Ni nak cakap lembut lah ni. Okay, disebabkan mu selalu bercakap kasar ketika Betul. mukul aku nak mu suara paling lembut, paling gedik abad ini. Paling gedik. Nak cakap pasal apa? Kamu lah. Sekejap lagi dia datang sini kan, dia macam gairah. Dia gairah nak jumpa aku jangan naik lagi. Kalau dia garah, dia tak jumpa mu, jumpa aku. Hello Tika. Tika kat mana? Tika kat mana tu? Tika, jom kita pergi makan sayang. Udah kenyang lah. Kalau dah kenyang buat-buatlah lapar untuk I. Buat lapar untuk I belanja you. Asyik kontennya hujan lah ni nak teman kau. Tika maulah nampak sweet romantic tepi kolam hujan-hujan, baby. Sorry ada. Kita tak ada sense untuk rasa sweet lah ada borang. Tika sampai hati Tika. Ya, baik-baik. Macam ada nak makan yang gepuk tapi ada belanja. Jadi Jom. kita naik kereta kanda. Kita kanda. Iya, ada minta dengan kanda kereta. Okay, jom. Jom. Tapi ada nak Tika pakai crop top tau. Ya, ada kau yang boleh. I love you. Weh gila dah baik. Aku nak membuktikan budak baru ni function. Betul function Nampak makan apa semua. Bagus. Dapatnya mu banyak belajar daripada YouTube aku rupanya. Aku tahu selama ni mu $8 kan aku. Ya, Aku tengok sama YouTube mu. Lah konten mu rasa dengan Aisyah. Kakak dia, aku last kakak konten dia. kakak dia. Aisyah tu lama dah. Okay. Atas itu sampai Yang bagi teddy bear tu. yang tu yang dengan mu dengan ustazah. Dia dua ustazah. Ustazah, gapo nama dia? Syuhada. Tapi aku lagi minat dulu mula-mula. Padam. Bukan mula-mula dulu. Jangan. So Adam, tahniah untuk berjaya ke trip ini. Ya. Aku bangga denganmu. Yes. Sebab aku memang tahu dah, walaupun mu di bawah aku, mu dapat pergi seterusnya. Betul lah. Mu bawah aku sekarang. Betul. Okey. Apa kata kalau pada Mak Wei? Adakah Mak Wei di atasmu ataupun bawahmu, Mek? Mak Wei dia dah legend dah. Dia legend dah. Betul. Cik dia dah naik dah. Betul. Cik mu ngaku aku naik lagi daripada mu.
So Adam tengah belajar boxing. Okey. Nak call out siapa? Oh, tak. Ni saya... Call out orang yang pakai dua tangan tak apa? Okey. Saya nak call out orang yang pakai dua tangan. Saya nak call out Alif Syukri. Alif Syukri. Datuk Alif Syukri. Datuk Alif Syukri. Boleh. Boleh jaga set bola. Sebab Alif Syukri duit banyak. Okey. Yes. So kita pergi ke orang yang seterusnya. Let's go. Okey guys. Okey. Sekarang kita bersama dengan Harry is mine. Harry? Go away. Yeah. Ui, begitu ah? What the phone? Mana phone you? Kenapa phone aku? Okey. Sebelum aku nak suruh buka phone, aku nak tanya. Mu bercakap dengan Aslah macam mana? Maksud aku awak saya ke Kawaku. Kawaku. Bercakap macam kita tahu Syami cakap kasar dengan tu. Kau ni cakap kasar tu pun cakap biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Macam kau nak gimana? Maksudnya tak ada menengking ah. Tak ada. Tak ada menengking. Tak ada. Tak pernah aku tengking. Tak pernah tengking. Sekarang ni aku nak mukul dia. Mau tengking dia. Gitu ah? Ha. Ui, kesian lah. Tengking dia. Bukan tengking marah. Macam, hello. Mana? Jom lah makan. Bapa mu ni lama sangat. Mu ni. Tolong je suka orang aja. Boleh? Boleh. Ya? Boleh. Okay. Kau nak cakap sweet? Tak apa. Cakap marah cakap sweet nanti Biasa. Okay. Cakap kasar. Kita tengok reaction dia. Nak tengok reaction dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah angkat So kita akan call Aslah ya. Sebab aku last call Aslah dia Aslah cakap aku mandi. Oi, kau call dia? Okay. Hello. Aslah. Kau di mana? Dekat dalam bilik. Kau ni. Kau dah tengok kan konten yang aku send tu? Berapa kali aku cakap send voice over? Send voice over yang aku minta. Sebab berapa hari sudah aku minta? Voice over apa ni? Voice over konten yang aku minta. Kau ni. Berapa kali juga mau dikasih tahu? Berapa kali sudah aku kasih ingat kau? Kenapa marah-marah? Enggak. Kau kalau dicakap bagus-bagus, enggak pandai mendengar. Belum cuba lagi. Hah? Belum cuba. Coba apa? Cakap bagus-bagus. Hey, selama ni kan aku cakap bagus-bagus sama kau. Tapi kau lambat send kau punya voice over apa yang aku minta video. Kau ni nak jadi konten Alah, sorry lah lama. Kau ni mau jadi konten kereta kah? Tidak! Nak jadi isteri kau. Kau ni, aku mau marah pun tak jadi marah. Aku pun mau juga jadi suami kau. Okey. Wih. Nampak sangat Aslah ni kebal dengan kemarahan. Dia memang kebal. Cakap lembut, cakap kasar ke apa ke, dia punya reaction macam tu je. Mu nak tahu kenapa aku bagi tahu lah. Mu nak tahu kenapa Aslah boleh kebal dengan orang marah dia. Mungkin ex boyfriend dia sebelum ni pernah marah dia. So dia dah terbiasa dengan suara yang tinggi. Betul. Biasa kalau perempuan tak pernah kena marah, sekali kena marah dia apa ni mana marah. Dia macam relax je. Sebab mungkin ex boyfriend dia pernah tengking dan marah dia. Paling-paling pun dia cakap tadi, kenapa? Dia reaction dia relax je. So sebab itulah Allah Ta'ala hadirkan Harry untuk bercakap lembut dengan dia. Baik tu. Jaga Aslah elok. InsyaAllah. Kenapa aku pula yang jaga dia? Jaga. Dia ada parents dia jaga dia. Kan nak suruh aku jaga? Kau ni tak cukup satu ke? Dengan aku pun, bekas aku pun kau ambil, takkan yang sekarang ni pun kau nak lagi. Masalah yang bekasmu semua cantik-cantik. So, Harry, thank you Harry. Teruskan ship, apa dah nama ship? Asri. Mentang-mentang Marina mendonya, dia dah lupa ship yang lain. So guys, korang boleh subscribe YouTube Harry. So, subscribe guys. Kita pergi ke orang yang seterusnya. Let's go. Okay guys. Rajin tak aku buat konten? Rajin. Sampai ke sini Sini tak ada siapa lagi buat konten. Kau pertama buat konten kita pada peluang masa.
Syamil, Ha. aku nak tanya mu lah. Okey. Jujur. Ha, jujur. Mu dengan Sofi Ha. cara percakapan mu di luar kamera tak? Ha. Kasar tak ke tak kasar? Kasar lah. Aku dapat mula yang dia kasar semua. Memang aku tahu aku macam mana. Aku mana berlembut dengan perempuan. Memang masuk Kalau berlembut tu maksudnya aku betul-betul anggap dia special tu. Betul. Ha. Ya, Sofi tu tak special lah. Biasa je. Biasalah. Biasa je. Dengan perempuan mana lagi mu cakap lembut Kau pun tahu. Aku mana pernah cakap lembut. Mu cakap kasar. Ha. Okey. Betul. So, konten kali ni mu kena call Sofi cakap suara paling lembut dan gedip. Tapi kau aku boleh ah. Kalau aku okey lah. Ah. Janganlah tu nanti nampak sangat. Maksudnya Sofi, kat mana? Makan. Jijik dah. Kau ni. Aku yang lelaki pula sejijik ke. Okey, kena cakap dalam lembut. Cakap lembut. Jangan kasar-kasar. Kita jangan kasar dengan perempuan lah. Ya, kau jangan ajar aku. Okey. Ini biasa punya. Ini biasa. Okey, Sofi. Hello, Assalamualaikum. Tidur ke? Ya. Penat kan? Aku nak borak. Rindu ni. Rindu tak? Rindu tak? Banyak. Banyak? Rindu banyak ke sikit? Banyak. Banyak mana? Banyak kan? Tapi malam ni nak makan apa? Tu yang tak tahu tu. Sekarang tak ada boleh je. Nanti kalau tak ada kita pergi makan sekali, okey? Rindu lah nak suap. Nak suap. Tak ada selera lah makan kat sini. Ha? Tidak apa? Tak tahulah. Tengoklah malam macam mana. Tak sabar nak jumpa kau lah. Kat sini rasa jauh lah dengan kau. Kenapa? Yalah, kalau dekat sana always mata aku selalu tengok kau apa kau buat. Kan? Tapi bila kat sini aku rasa aku lonely lah. Aku seorang. Pakai baju apa warna malam ni? Tak tahu belum. Aku pakai putih pink ni. Baju mana? Baju t-shirt. Putih pink yang mana pula? Tak apa, nanti awak tengok je lah malam ni. Yang ada dalam konten shopping baju raya tu kan? Awak suka kan saya pakai macam tu? Ni awak dah rehat dulu kan? Tak nak apa-apa sakit nanti awak pun tahu saya risau kan? Tahu. Okay, pergi rehat, mandi, makan, solat. And tolong selitkan doa tu ada nama saya. Selalu dah. Dah apalah ni nak rehat kejap penat lah. Okey. Jumpa malam tau. Jangan cantik sangat. Kau cantik untuk aku je kan. Bila pula? Habis tu tadi tu cantik-cantik. Orang lain tengok. Tak nak tengok. Cantik untuk orang je. Okay, promise. InsyaAllah Abi. Okay, jaga diri baik-baik. Okey. Lapar? Nak malam ni orang suapkan dia. Betul lah kau. Yeah. Okey. Okay. Nak tak? Nak. Okey, tak perlu. Okay lah, orang nak rehat kejap. Awak pun rehat, okay? Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Weh, ni kenapa dia macam tak terkejut pun bercakap lembut? Segmen ni ada gapo-gapo. Kau pun tahu. Kalau aku call Aisyah, aku call Rina, aku call siapa-siapa pun, diorang takkan terkejut sebab aku memang soft spoken luar kamera. Ya ke? Aku memang tak care each other kan. Aku terkejut
terkejut tadi. Kenapa Sofi macam biasa dia. Aku depan kamera je aku nak tunjukkan karakter aku. Tapi belakang kamera itu bukan diri aku lah, man. Spoken lah. Selalu pun kalau aku call kau kan. Ini lebih dari. Sorry. Selalu kalau aku call kau pun kan mesti dok, man. Time tu aku busy. So guys, kalau korang nak apa cara-cara nak adjust awet, soft spoken punya orang, korang boleh ambil pelajaran daripada Syahmi ni. Cakap lembut dengan perempuan Ami ya. Cakap lembut. Lembut dengan geli lain tau. Tadi lembut je. Tapi aku rasa geli. Kau rasa geli sebab kau tak dapat. Cuba kau dapat. Kau pun sengih-sengih. Masalah je kalau aku cakap lembut nanti kena marah. Mam. Kena marah siapa? Ha? Kena marah siapa? You dengar dia. Dah kena marah dia. Okey. Sofi, baguslah. Seorang lelaki yang bertanggungjawab. Aku suka. Sofi pun bagus lah. Maybe dia tahu konten dia yang karakter. Bagus. Aku rasa tak kot. Tak, kalau betul-betul tak. Dia mesti, weh, kau apa aku malam-malam ni gampang. Aku rasa bukan depan kamera dia macam tu. Dan bukan depan orang macam tu. Belakang kita orang, mungkin korang ada apa. So guys, kita pergi ke orang yang seterusnya. Let's go. Okay guys, sekarang kita bersama dengan Superstar AIT. Serius? Superstar dengan bakal Superstar AIT. Ambil berkat dia. Aku nak superstar tau ni. Patut gaji. Itu yang aku nak. Ada. Aku nak luah sikit lah dekat mu. Lu apa? Aku nak dapatkan superstar tau ni. Okay, dapatkan superstar. Okay. Top YouTuber terbaik. Okay, YouTuber terbaik tak apa. Lupakan serat tu. Lupakan. Sebab pesaing kau terlampau kuat sangat untuk YouTuber terbaik. Okay, YouTuber terbaik ni mu rasa Alih ambil dari segi mana? Ambil dari segi quality video and then idea. Superstar tak ada apa quality lah. Superstar ni mengangkumi bagi aku lah. Dalam konten Alif selalu ada. Lepas tu video post. Okay. Dalam sebulan tu mungkin belas-belas. Cubalah benda-benda macam tu. Aku cuba benda tu dah selalu. And then keep consistent. Okay. Kau konsisten tak? Konsisten? Ya, konsisten. Baru je nak start konsisten ni. Itu pun dah 2-3 hari lepas baru dah mencuba. Okay lah. Tulis idea. At least revenue dah tinggi pada sebelum-sebelum ni. Amin. Terima kasih Gada. Okay Gada. Apa je? Aku sebenarnya kan pasal superstar tu. Okay. Aku nak satu trofi je ikut daripada mana-mana pun. Sebab aku dah 2 tahun dah ni puasa trofi. Bukan dah dapat ke? Mana ada? Yang talent tak datang, tak hadir. Tak ada trofi bro. Tak ada trofi. Nanti kan Alif akan buat juga trofi talent lambat, tak hadir. Aku nak yang baik-baik. Habis semua buruk aku, muka buruk aku. Masa kena muka buruk. Aku start dulu je. Sekarang tak dah. Jangan lupa anda kena kecam sebab saya tau. Kau tak backup aku langsung kan. Dah aku tahu dok sebab tadi tu pun kita pun top rapat mana. Dia tak apa. Okay, so Kanda, aku nak tanya satu soalan. Okey. Mu bercakap dengan Syar tak? Jujur lah. Bercakap macam mana? Kasar, style ke? Baca biasa ke? Aku jangan kontak. Ni jujur ni. Aku jangan kontak dia kecuali kerja. Okey, tu okey. Kerja maksudnya belakang kamera mu cakap dengan dia cakap macam mana? Kau dah tengok aku cakap? Mana kat office aku dah bercakap. Okey, so masa bincang konten cakap macam mana? Cakap lembut lah. Cakap lembut. Contoh. Aku ni share. Contoh. Share. Pegang kau. Mudah jadi lu. Bala. Tukar share gitu lah. Kena share boleh pegang. Ini aku ni. Okey. Share Kanda ni. Ni aku selalu sebut bahasakan share dengan Kanda, bahasa nama. Macam mana aku bahasa dengan sebelum ni bahasa nama ke? Okey. Gitu. So kau ada konten kali ni. Aku nak suruh call share cakap berlawanan dari apa yang pernah cakap dengan dia. Cakap salah. Takkan nak cakap. Kau nak cakap lebih lembut lagi ni. Boleh. Ke dia dah biasa dengan lembut? Boleh. Apa kata aku cakap, aku call dia tapi aku sebut nama orang lain. Boleh. Macam dia terkejut lah. Dia macam, aku share ke apa asal sebut nama orang lain. Gigi. Tapi dengan marah-marah. Marah-marah. Aku buat lah. Aku. Kau janganlah. Kau dah tengok. Aku nak call ni. Aku nak FYP juga. Ya, sabarlah. Kalau aku duduk jauh macam ni, dia lagi FYP separuh je. Okay. Kau cakap aku dah suruh kau. Aku dah suruh kau. Hello? Ya. Share?
Berapa ganda? Macam suara share ke kan? Share. Oh share. Lokman, asal kau call Aisyah guna phone aku ni? Kau yang call lah. Kau apa benda kau? Dah tadi jahat lah. Aduh, janganlah. Aduh. Dah biasa call dengan tu ke? Dah biasa call dengan Aisyah ke? Jahat man ni, jahat man ni. Aku call share betul-betul lah. Orang bergurau sikit tak boleh. Tak boleh bergurau. Jangan bergurau dengan masa lalu, please. Ya, kalau dia angkat lah. Jarang angkat kau aku. Kalau angkat rezeki. Hello? Cakap. Hello? Hello, share. Share ada ni tepi. Kau asal call Mas guna phone aku ni, Lokman? Kau ni tak move on ke apa? Bukan dia aku call. Apa salmu call masa lalu? Jagi jangan call Aira, okey? Jangan call Aira. Tolonglah. Okay, aku main-main je. Okey, main-main okey. Kau takut sangat? Aku sebut masa lalu kan? Aku takut sangat? Aku ada dalam masa sekarang. Aku ada Rina dalam hidup aku. Janganlah kacau aku dengan Rina. Tak faham tak? Ya. Lagi pun Rina pun dengan aku kot sebelum ni. Ada tak? Denganmu. Hello. Hello. Kau post konten tak malam ni? Post cakap semangat sikit lah. Ya. Post konten tak? Kenapa? Post pukul 8. Kenapa lambat sangat post pukul 8? Kenapa tak post pukul 5? Hai. Asal gelak-gelak mana? Gelak-gelak apa? Orang serius ni. Gelak asal post pukul 8? Sebab boleh. Kenapa? YouTube ni apa? Keluarga kau punya? Sebab boleh. Kau apa benda kau ni? Benda kau ni kan dah. Kau memang Bapa begini yuk. Kacau lah. apa dia? Aku tengah uploading ni. Tengah Kau ni uploading. Kacau lah. Post jangan tak post. Rajin sikit buat konten. Jangan malas 10 Lokman. Okay. Faham tak faham? Faham. Kau sedar sikit. Kau baru lagi. Lokman tak post konten sebab tak apa. Dia lama. Jangan jadi macam Lokman. Okey? Okay. Faham tak faham? Faham. Faham apa? Sebut kuat-kuat. Tak dengar. Faham. Orang tengah tidur lah. Lembek. Cakap nak malah jadi Pascal. Masuk. Okey. Cakap lembut, ajak dia makan. Share. Kan dah bergurau je lah. Tak ada lah. Kan dah saja. Sekejap lagi tu kita duduk meja sekali boleh? Duduk meja sekali. Sekejap lagi makan-makan. Buat apa pun makan lah sekali je. Okay. Pakai baju sama boleh? Ha? Share pakai warna apa malam ni? Tak tahu. Share cepatlah pilih lah warna apa. Kena beritahu. Warna kegemaran Share lah. Pink. Okay. Syami ada. Syamir ada pink. Aku dah ada pink. Dah main-main. Ya, kan dah pakai. Warna hijau lah hijau. Hijau kecil tak ada bawa. Warna hitam. Hitam pula dah okey. Tak pink ni. Tak nak lah. Kau ni main-main lah. Aku keluar nanti kau tak pakai baju tu. Hitam. Tak nak. Warna hitam. Tipu lah. Hitam betul. Kan dah pakai warna hitam. Pakai lain. Ya, pakai warna hitam. Nanti kita duduk sama-sama dekat meja tu. Makan sebelah kanda tau. Kenapa tak nak? Lembut. Kenapa tak nak? Kenapa tak nak? Kenapa tak nak? Tak pernah nak lah. Duduk sebelah kanda. Okey, makan sekejap lagi. Okay. Kalau contoh ada orang nak duduk tepi Syah, cakap ini kursi kanda punya. Okay. Okay, Syah, Kanda nak tanya kenapa Syah cakap dekat Lokman hari tu Syah nak Lokman? Nak ada cuma main je lah. Ya ke main-main? Dalam konten tu macam nampak dia je.
Dia cakap share nak gitu, share cakap. Share macam betul-betul macam dia orang panggil tu memang betul-betul nak first love share. Tahu lah share tak pernah ada boyfriend. Share tak pernah ada boyfriend Pernah. Share nak tak kalau betul-betul Kana ni kira macam belakang tabir lah. Kena fikir kalau nak satukan share dengan Luqman. Share nak. Luqman tadi ciri-ciri share nak. Nak dengan siapa? Tak nak dengan Luqman. Nak dengan siapa? Adalah rahsia. Rahsia aku pun. Kau nak share. Memang ke tepi dan pakai sebelah kanda tau. Okey. Okey. Betul ke Ish? Betul. Betul ke pakai hitam? Ya, kena pakai hitam, baju hype. Kena pakai. Seluar Kalau coklat. ada hitam. Seluar coklat. Tengok kalau ada hitam. Kan hitam janji Okey. Janji dulu, Marcelo. Okey, janji. Kau janji. Kau keluar tak pakai hitam. Ya, pakai hitam, janji. Shot sendiri je. Okey, betul janji Marcelo Okey. Okey, bye-bye. Okey, bye. Baju hitam, seluar coklat, makan tepi aku. Aku tengok cara aku check dengan dia. Mana? Oh, mu spill lah. Mu punya chat. Tak ada apa pun check. Ni mesti on call malam-malam ni. Ongkol, mana ada ongkol lah. Mana ada semua pasal kerja. Nampak aku punya tu. Sekejap. Dia ni jenis balas chat lah awal. Mu balas chat lambat. Mu tahu tak perempuan ni kita tak boleh balas chat lah. Patut pun dia ada tunjukkan rasa tak minat kepada mu tadi. Betul. Sepatutnya kalau Habis tu share minat kau sekarang ni. Betul. Betul. nak buat apa ni? Betul. Nak buat apa ni? Betul. Nak buat apa ni? Betul. Okey. Betul. Betul. Okey. Betul. Sudah lah. Rina. Ya. Luqman nak cakap something. Kau jujur apa yang kau Apa, cakap tadi. Kau cakap apa yang kau cakap tadi. Kau cakap. Yang tadi kenapa kau boleh berani dengan aku bila tak ada dia kau cakap ke dia. Cakap Lina. Ya, Roman. Lina ajak lagi pakai baju warna hijau tau. Pakai sarung warna putih hitam. Pakai sarung? Lina tak nak pakai sarung ke? Pakai sarung apa? Pakai plekat? Ya, ada tak? Tak ada. Tak ada. Bagi yang Luqman lah macam tu. Bagi yang Luqman lah macam tu. Ya Luqman punya berbau. Berbau. Tak ada lah. Yang kanda punya ada. Boleh Luqman ambil pinjam yang kanda? Kanda. Tak nak lah kanda punya. Kenapa tak nak? Tak muat. Sedar diri pun. Rina. Pakai baju ni hijau tau. Okay, Luqman. Janji Okey, promise. Promise. Okey. Okay. Bye-bye. Bye, Luqman. Okey lah kita suat baju. Kau tak sesuai. Budak try juga share sebenarnya. Maksudnya sekejap kita tengok reaction dia orang macam mana. Bijak juga. Tengok reaction dia orang macam mana. Betul. Dia berjanji dengan kau. Dia berjanji kau hitam. Tiba-tiba hitam dekat kau. Okey. Jadi hijau dekat aku. Okey. Bijak. Ini konten apa? Kau suka pula kau Ni dia suka. Night view kot. Dia tak night view suka. Benda night view ke aku suka. Oh patut ramai orang edit. Share nak Luqman nak? Share tak nak. Share nak lah. Patut FFPN tu. Tak apa, walaupun aku tersakiti tak apa. Aku repost tau. Repost. Walaupun aku sakit. Aku pun repost yang makan kaki tu. Aku pun repost walaupun sakit dah hati aku. Tapi kau tak sabar jangan repost yang video terbaru kau nak post. Yang lakonan. Ois. Korang dah tengok? Tolong pergi tengok sekarang. Oh ya ada post malam ni. Dah post malam. Ni lagu mana? Aku sebenarnya konten ni kalau orang Tak apa lah. Ending kita tengok reaction baju. Kita pergi record reaction ni. Reaction baju macam mana. Hijau lah superstar ni. Okay. Nanti jom jangan habis ini lagi. Tengok dia pun pakai baju sama tak sama. Okay. Kita tengok siapa yang berpegang kepada janji. Yes. So, let's go.
So guys, so kita sekarang Sampai. saya pakai baju warna hitam. Saya pakai baju ni hijau. Jom kita tengok. So sekarang kita tengah tunggu partner kedua-dua partner saya sampai ya. Aku rasa dia tak pakai. Aku rasa dia pakai. Kita tengok wanita siapa yang tepati janji. Okey. Confirm share. Bapa. Nak kata baju Kata share. Rina denganmu je dia tak pakai janji. Yang kedua. Okey, tengok. Tolonglah Rina jangan hapa kat Luqman. Okey, bukan lagi. Alamak. Dia cakap dah kecewa tu. Dah kecewa. Ya, kau punya aku cakap kau punya takkan Aku kecewa ke mu kecewa sekarang? kecewa. Aku tak kecewa. Aku dah tunggu cakap. share lagi, aku tunggu share. Aku dah cakap. Juga yang paling tepat janji share. Tengok share betul wanita. Okay, kita tengok Guys, harapan saya untuk FYP kan Karina tak berjaya. FYP kan Syariman Kita FYP kan Syariman. Minta lah dia pakai baju hitam tak apalah toleh ni. Ha? Share, aku cakap share memang tepati janji. Aku jamin lah kalau aku tak tengok lagi kalau aku jamin 100% share akan pakai wanita. Okey. Mani Dia dengar cakap aku. aku nak condemn pa ni. Kau nak ni apa? Karina. Karina belum Rina. Aku ni tak boleh move on lagi. Aku saya nak condemn Rina sekejap lagi siap. Rina. Mana kau? Astaga. Memalukan aku Rina. Kenapa? Kita janji baju warna apa tadi? Ya, aku dah usaha. Usaha. Ni je hijau aku dapat. Semua hijau. Ha. Kau babi At least usaha. Hijau apa hijau tu biru Itu biru lah. Kau kalau nak apply daripada cyber tadi lah. Kalau tak ada, cakap tak ada. Dia kata dah mengecewakan. Aku dah malu. Dah Aku mengecewa. dah mengecewakan kau. Dia dah kecewa dah ni. Dah pergi makan. Mana partner aku Syarina? Marah. Dia marah. Rina marah. Setia tu susah. Orang yang setia dia boleh setia. Orang macam tu memang susah untuk setia. Macam aku share kita dengan wanita. Dia akan terpakai apa yang dia cakap. Ni hitam Kalau tak ada pakai orang lain kau tampar muka aku. Ni gentle kan. Kau ni kalau dia pakai orang lain kau tampar muka aku. Peluang untuk tampakkan dia ni. Kau Syarina je. Betul. Kau cakap tu betul tak? Wih, Barcelo. Dia cakap tak? Betul lah. Wow. Asal kau sising dengan share weh? Asal kau sising dengan share? Share pakai baju warna hitam. Jadi kau nak aku sising dengan kanda tadi rupanya. Nak tengok nak tengok perempuan mana tepati janji rupanya. Kau cakap sama dulu. Kau dah cakap sama dulu. Kau punya partner seperti janji okey. Lama baru nak Seluar Dem. Lama baru. Tolong hargai. Ni seluar Icah tau dia nak pinjam. Mana? Kenapa seluar tutup perut tadi? Kenapa tunjuk seluar tutup perut? Dia wah. Okay, share. Hitam. Kecewa. Ha? Kecewa. Kecewa kenapa? Tak mengalak man kot. Betul tak kau cakap? Betul. Ni tampar muka kau. Dah. Tak janji tadi lampau. So guys, nampaknya Rina tak tepati janji, Syara tepati janji. Okay. So, let's go. So, bye-bye.